Assalamualaikum, selamat petang bang. Ni kita bang ah. Okey bang untuk kita bang, sekarang saya dah buka abang punya dashboard. Keadaan ni dalam kita bang. Ini dashboard bang ah. Alright. Ni abang punya kotak cooling coil yang saya dah cuci ya, saya dah bersihkan. Abang punya cooling coil saya dah masukkan pressure untuk test pressure, nak tengok bocor tak bocor. Okey bang. Ni cooling coil kita bang. Abang nampak ada bocor lah jadi cooling coil ni kena tukar lah. Nanti saya bagi abang quotation. Lepas tu abang proceed, saya proses terus. Okay guys, kat sini setiap apa yang kita buat, kita akan sentiasa update kepada customer guys. Okay, kalau ada apa-apa datang MBC. Okay guys.